Mari dikerat alamat petang boleh dimakan pada yang jauh dan juga dekat. Selamat datang kami ucapkan. Majlis sekali lagi mengalu-alukan ketibaan langkah masuk daripada ahli keluarga bakal pengantin lelaki yang kita raikan. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekali lagi majlis mewakili pihak tuan rumah Puan Baina binti Dun sekeluarga merakamkan ucapan selamat datang dan juta terima kasih di atas kehadiran anda. Tuan-tuan dan puan-puan, langkah kanan si jejak ketampan, berbaju indah, sigap bergaya, datang membawa hasrat yang sopan, menjemput kasih, cinta setia. Diumumkan langkah masuk bakal pengantin lelaki yang diraikan Muhammad Al-Naim bin Ruslaili diiringi bersama ayahanda dan juga bonda tercinta. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Seterusnya mari sama-sama kita saksikan pula langkah masuk bakal pengantin perempuan. Burung merebah terbang melayang, singgah sebentar di dahan sana. Langkahnya anggun, penuh tenang, menyambut cinta bersama setia. Majlis merakamkan ucapan selamat datang langkah masuk daripada bakal pengantin perempuan Nurul Safa binti Rosli diiringi bersama bonda yang tercinta Puan Baina binti Dun. Dipersilakan. Kita muliakan pihak sahibul bait iaitu Puan Baina binti Dun seisi keluarga yang kita raikan pasangan bakal mempelai kita di antara Nurul Safa binti Rosli dan Muhammad Al-Naim bin Ruslaili yang dialu-alukan seluruh keluarga pihak rombongan bertandang dan juga yang kami hormati seluruh tetamu-tetamu jemputan yang telah pun tiba. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bila saudara, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur ke hadrat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya lah dapat sama-sama kita berkumpul pada hari ini. Dan Alhamdulillah pada hari ini jugalah yang dapat kita saksikan bersama penyatuan dua hati di antara pasangan bakal pengantin kita. Alhamdulillah saudara, mereka berdua bakal disatukan dengan sebuah ikatan yang suci dan berpandukan syariat serta memenuhi tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tuan-tuan dan puan-puan, di dalam majlis ijab dan kabul ini marilah sama-sama kita doakan semoga rumah tangga yang bakal dibina oleh kedua-dua bakal mempelai ini akan sentiasa diiringi keberkatan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baiklah saudara, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, saat yang dinanti-nantikan bakal berkunjung tiba. Dengan ini majlis mempersilakan tuan jurunikah yang bertugas dipersilakan untuk mengambil alih atur cara dan seterusnya menyempurnakan ijab dan kabul buat bakal mempelai. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Muhammad Al-Naim bin Ruslaili. Aku nikahkan kau dengan adikku Nurul Safa binti Rosli dengan mas kahwinnya RM4,000 tunai. Aku terima nikah Nurul Safa binti Rosli dengan mas kahwinnya RM4,000 tunai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.